akan makan dah hari ni kak? Akan makan kuih je diet kah? Bukan. Hari ni syuting. Back to back scene. Lepas tu tak sempat nak makan. Lepas tu balik rumah ni, makan. Faham kak? Sekejap kah? Kenapa kak? Tengah tengok saya macam tu kak? Awak Saya tengah nangis? serabut ni. Hah? Awak nangis ke? Baiklah. Apa? Kenapa awak nangis? Ke mana dia lah kak? Anda berlakon eh? Apa dia kak? Berlakon eh? Mana ada saya menangis? Kak gila pun. Kenapa kan? Apa? Apa? Tak macam... Awak paksa gila? Tak bukti. Tak. Bukan, aku cakap saya menangis. Mana ada saya menangis ha, mak? Lepas tu kenapa paksa gila? Aku dah macam daripada tadi cakap saya menangis. Ya, saya tanya awak nangis ke? Kenapa cakap saya gila? Saya minta maaf Kenapa awak sedih? Cuba cerita. Saya sedih mendengar. Tak tahu lah kak. Siapa buat awak sedih? Sekejap. Akulah. Tahu. Ke? Tak tahu lah kak. Kadang-kadang akak pernah tak rasa lost? Yelah, mesti bersebab. Lost tu kenapa? Sebab tadi saya kena serang tau. Dalam 15 minutes ago, orang cakap saya ada macam buat orang terasa dan saya duduk Saya tak senang ke? hati. Ya, Serius orang marah awak? orang cakap kau apa live dengan Kak Aisyah tu buat dia terasa lah apalah. Saya macam, yelah kita, kalau dia kata saya ada buat terasa, saya nak minta maaf lah macam tu lah. Tak adalah. Kak Syah okey je lah. Kak Syah pun tak nangis awak hentam saya. Mana dia saya hentam akak. Saya just macam like gurau dengan akak. Tapi kalau dia kata gurau saya itu membuatkan akak terasa, saya minta maaf. Taklah, okey je lah. Kosong-kosong, okey? Baik kak. Akak ini syuting macam mana okey kak? Okey? Hari ni berapa episod kak? Bukan berapa episod. Berapa scene? Minta maaf akak, saya bukan pelakon. Saya kan, akak pun dah cakap. Jaga. Hari ni ada 14 scene. Sampai jam berapa akak syuting kak? Tadi call time pukul 6 pagi sampai rumah pukul 1.30. Faham? 1:30. So